Pernah tak anda terfikir macam mana cara kita pergi ke sekolah atau ke mana-mana setiap hari sebenarnya boleh ubah masa depan Malaysia? Hari ni kita akan sama-sama bongkar apa itu perjalanan lestari dan macam mana ia boleh jadikan negara kita lebih baik dan semestinya lebih hijau. Jom kita mula. Aduh, traffic jam. Siapa yang tak kenal kan? Boleh dikatakan mimpi ngeri semua orang di Malaysia. Rasa macam nak tercabut tangan pegang steering. Bunyi horn sana sini dan kita cuma mampu tengok jam. Jam pula yang bergerak lagi laju dari kereta kita. Pemandangan yang kita dah terlalu biasa nampak. Tapi cuba kita bayangkan sekejap. Macam mana kalau keadaan macam ni bukan lagi sekali-sekala, tapi jadi rutin setiap hari? Apa agaknya yang akan jadi pada bandar-bandar kita kalau semua orang tanpa kecuali cuma harapkan kereta sendiri? Jom kita tengok realitinya. Dekat sinilah kita nampak dua dunia yang sangat berbeza. Sebelah sini, dunia yang kita selalu hadap. Jalan sesak, penuh stres, bising dan masa banyak terbuang. Sebelah sana pula, satu bayangan masa depan yang lebih tenang, udara lebih bersih dan perjalanan yang jauh lebih efisien. Soalannya, dunia mana yang kita nak pilih? Tapi jangan risau, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Pengangkutan awam ni bukan sekadar bas dan tren tau. Ia sebenarnya wira tak didendang yang mampu mengubah keadaan. Jom kita tengok apa kuasa sebenar pengangkutan awam ni. Manfaat yang paling kita nampak, tentulah jalan raya jadi lebih lapang. Cuba bayangkan lebuh raya persekutuan waktu puncak tapi dengan separuh je jumlah kereta. Itulah keajaiban yang boleh berlaku bila lebih ramai orang pilih untuk naik bas atau tren. Cuba tengok data ni, memang menakjubkan. Satu bas sahaja boleh bawa jumlah penumpang yang sama dengan 40 buah kereta. Fikirkan, berapa banyak ruang atas jalan yang kita boleh jimat. Bukan sekadar perjalanan kita jadi lebih lancar, tapi ia juga kurangkan tekanan pada jalan raya kita. Okey, selain jalan raya yang lebih lapang, ada satu lagi faedah besar yang kita semua boleh rasa. Ia ada kena-mengena dengan udara yang kita sedut setiap hari. Ya, betul, pengangkutan awam ni ibarat penyelamat untuk paru-paru bandar kita. Sebenarnya, setiap kali kita pilih untuk naik pengangkutan awam, kita sedang bantu kurangkan racun di udara. Dan bahagian yang paling best, tren elektrik moden kita macam LRT dan MRT tu bergerak langsung tanpa mengeluarkan asap. Ia seolah-olah macam kita bagi nafas baru kepada bandar kita, secara literal. Selain baik untuk alam sekitar, pengangkutan awam ni juga sangat baik untuk poket kita. Ya, betul tu. Ia adalah satu langkah kewangan yang bijak untuk kurangkan perbelanjaan bulanan kita. Cuba kita kira sama-sama, kos minyak, tol, parkir, penyelenggaraan kereta lagi. Kalau dijumlahkan, boleh tahan tinggi setiap bulan kan? Kalau kita guna pas bulanan macam My50 tu, duit lebihan tu boleh guna untuk simpanan atau beli benda lain yang kita suka. Bijak kan? Pengangkutan awam ni fungsinya bukan setakat bawa kita dari titik A ke titik B. Sebenarnya, ia merapatkan lagi jurang antara kita semua. Ia umpama urat nadi yang menghubungkan komuniti dan membuka lebih banyak peluang untuk semua orang. Ia membina jambatan, bukan sahaja jambatan fizikal tapi juga jambatan sosial. Pelajar dari luar bandar boleh ke kolej di bandar dengan lebih mudah. Pekerja dari pinggir bandar boleh sampai ke pejabat di pusat bandar tanpa masalah. Pendek kata, ia pastikan tiada siapa yang ketinggalan. Jadi, bila kita tengok semua manfaat ni, jalan kurang sesak, udara lebih bersih, lebih jimat dan hubungan lebih baik, memang jelaslah kenapa ini jadi fokus utama negara. Isu ni bukan sekadar pasal pengangkutan, ia tentang membina kualiti hidup yang lebih baik untuk kita semua, rakyat Malaysia. Kesemua faedah tadi membawa kita kepada satu konsep yang lebih besar dan sangat penting. Pengangkutan lestari. Bunyi macam hebat kan? Tapi apa sebenarnya maksud lestari ni? Jom kita fahamkan. Lestari ni mungkin bunyinya macam perkataan yang kompleks, tapi maksudnya mudah je. Apa sahaja yang kita buat hari ini, kita pastikan ia tak merosakkan masa depan. Kita jaga bumi kita sekarang supaya generasi akan datang pun dapat menikmati keindahannya. Senang cerita, ia tentang keseimbangan. Jadi, macam mana kita nak jadi sebahagian daripada gerakan lestari ni? Sebenarnya, caranya lebih mudah daripada yang kita sangka. Tengok 4 amalan ni. Dari pilihan paling ringkas, macam berjalan kaki, sampailah kepada teknologi masa depan macam kenderaan elektrik. Setiap satu langkah ni, walau nampak kecil, tapi sumbangannya sangat besar. Dan akhirnya, semua ini berbalik kepada kita. Kuasa untuk berubah sebenarnya terletak di tangan kita sendiri. Pilihan yang kita buat setiap pagi, sama ada nak capai kunci kereta atau kad pengangkutan awam, itu bukan pilihan yang kecil. Ia sebenarnya undian kita untuk masa depan yang macam mana kita mahukan.
Perbezaannya sangatlah ketara, ibarat langit dengan bumi. Di satu pihak, kita ada masa depan yang mungkin lebih kelam dengan pencemaran dan kesesakan. Di pihak yang satu lagi, kita ada masa depan yang lebih cerah, bersih dan harmoni. Pilihan di tangan kita dan ia akan menentukan warisan yang akan kita tinggalkan. Jadi, jom kita imbas balik sekejap. Pengangkutan awam ni kunci untuk bandar yang lebih baik. Kurang sesak, kurang pencemaran, lebih jimat dan lebih terhubung. Dan amalan lestari macam berjalan kaki atau guna kenderaan elektrik adalah cara kita menyumbang secara peribadi. Mudah je kan? Okey, sebelum kita berakhir, jom kita uji minda sikit. Ada 3 soalan mudah dekat skrin. Cuba ambil masa sekejap untuk fikirkan jawapannya. Dah sedia? Hebat! Anda semua bukan sahaja dah faham, tapi anda kini adalah juara dan duta untuk masa depan pengangkutan di Malaysia. Ingat ya, setiap perjalanan yang lestari bermula dengan hanya satu langkah kecil. Teruskan buat pilihan yang bijak.